Nasib baik Anar sempat melompat ke atas batu tepat pada waktunya dan berjaya menyelamatkan nyawanya. Pada saat itu, dia tahu dengan jelas bahawa di lautan yang sunyi ini, jika dia tidak mempunyai rancangan untuk bertahan hidup, lambat laun dia akan dimakan oleh jerung. Selepas sedikit bertenang, dia membuat keputusan untuk melawan jerung itu buat kali teraja. Dengan berhati-hati, dia membuka tong bijak. Dia menuangkan sedikit minyak pada tali rami, kemudian menggunakan tali itu sebagai sumbu dan memasukkannya ke dalam tong. Sebaik sahaja penutup dipasang, sebuah bom buatan sendiri pun siap. Setelah semuanya bersedia, dia memeriksa pistol suar dan mendapati hanya tinggal satu peluru. Ana faham bahawa dia hanya mempunyai satu peluang sahaja. Ketika dia hampir putus asa, jerung yang telah menghidup udara mula bergerak perlahan-lahan ke arah mangsanya. Sebaik sahaja air mula bergelora, Ana segera berjaga-jaga. Dia menggenggam tong minyak dengan kuat, mengangkat pistol suar dan bersedia untuk bertarung. Namun, dia tidak menjangkit kelicikan jerung itu. Jerung cuba menyerang dari belakang dan Ana langsung tidak bersedia. Hentakan kuat jerung menyebabkan Ana terjatuh ke dalam laut. Walaupun ketakutan, dia tidak membuang walau sesalapun dan segera berenang ke arah batu untuk menyelamatkan diri. Selepas serangannya gagal, jerung menjadi marah dan menyerbu ke arah batu dengan sepenuh tenaga, seperti anjing liar yang terlepas. Dengan hati yang penuh ketakutan, Ana berlari ke bahagian lain batu. Kemudian dia mengambil tong minyak itu, menunggu masa yang sesuai, dan melemparkannya terus ke dalam mulut jerung. Hasilnya dia menarik picu untuk menyalakan sumbu. Satu letupan kuat kedengaran dan jerung itu terpelanting jauh. Akibat hentakan yang dahsyat, Ana pingsan dan terjatuh ke dalam laut. Namun, nasib menyebelahinya. Beberapa saat kemudian, air yang sejuk seperti ais menyedarkannya semula. Apabila dia perlahan-lahan kembali ke permukaan air, bahaya mengerikan di laut itu hasilnya telah